dah berjumpa bersama dengan para peserta lah untuk siri ke-17. So hari ini merupakan siri yang ke-18. Okey, terima kasih. Baik, kemungkinan lah peserta yang kali ini lain daripada yang sesi yang lepas. Jadi saya izinkan saya untuk meluangkan masa lah 3 minit yang pertama ni sekadar untuk memperkenalkan diri saya lah. Baik, nama saya Syed Zulkarnain bin Syed Ros. Saya merupakan Profesor Madya di Universiti Malaysia Perlis, UNIMAP. Jadi untuk tajuk kita pada minggu ini itu algoritma dan kita, bagaimana AI kawal apa yang kita tengok lah. Jadi algoritma ni sebenarnya algoritma lah. Nanti saya akan jelaskan lah perbezaannya lah algoritma dan juga AI ya. Baik, sekilas pandang lah tentang latar belakang saya lah. Pada tahun 1997 saya menyambung pengajian lah selepas SPM untuk buat BTech National Diploma ni di UK, dan seterusnya saya sambung degree di UMIS Manchester pada tahun 2001. Jadi bila saya pulang ke Malaysia, saya sambung pengajian di peringkat master lah 2008 di UNIMAP, dan sejurus itulah selepas tu saya menjadi tenaga pengajar di UNIMAP pada 2009 lah. Jadi saya menyambung pengajian ke peringkat PhD pada 2015 lah di Perancis. Jadi garis masa seperti mana yang saya sebutkan tadi, pada 2009 saya bekerja di UNIMAP selaku pensyarah. Sambung PhD pada tahun 2011 di Perancis, kemudian dinaikkan pangkat ke pensyarah kanan pada 2013, dan kemudian saya menamatkan pengajian PhD pada 2015. So saya pulang ke Malaysia dan menyambung tanggungjawab lah untuk mengajar di UNIMAP, dan yang terakhir ataupun yang terkini itu 2019 saya dinaikkan pangkat ke Profesor Madya lah yang hingga sekarang. Okey, kepakaran dan minat saya ni khusus kepada computer security lah ataupun keselamatan komputer, tapi khusus kepada biometrics yang mana kita mengenalinya sebagai fingerprint, cap jari, mata dan sebagainya. Tapi kepakaran saya, minat saya lebih kepada keystroke dynamic lah, iaitu mengenali individu bagaimana mereka type menggunakan keyboard lah. Jadi saya punya minat dan juga kepakaran lebih kepada biometrics lah dan juga cyber security ya. Baik, berbalik kepada tajuk pada petang ini ya. Tajuknya bagaimana algoritma dan data mempengaruhi ya apa yang kita lihat. Okey, jadi sebenarnya dalam social media ni kita banyak menggunakan social media sekarang ni, yang mana kita sedar tak sedar kita sebenarnya berhadapan dalam dunia digital, dunia tanpa sempadan. Jadi sebenarnya kita juga sedang diperhatikan lah oleh AI dan algoritma ni lah. Jadi algoritma ni dia menentukan kandungan dan data yang membentuk apa yang kita pilih. Jadi kalau kita pilih ataupun algoritma yang kita pilih itu adalah untuk kita, dia akan membentuk, dia akan memaparkan apa yang kita lakukan lah. Tapi saya akan jelaskan dengan lebih terperinci ya. Okey, jadi sebelum kita mulakan lah persoalan, saya suka bertanya lah kepada pihak peserta dan audiens kita pada petang ni. Persoalan dia, siapa yang kita kata ada TikTok? Boleh katakan ramai lah. Kebanyakan kita sekarang ni dah memiliki account dan kita sering melayari TikTok. Persoalan yang kedua, ada tak di kalangan kita yang ada IG ataupun Instagram? Okay. Jawapannya mungkin boleh katakan kebanyakan kita memiliki account IG. Persoalan yang ketiga iaitu selalu tak kita tengok YouTube. Kadang-kadang kita tengok video dan sebagainya. Jadi kita melayari ataupun menikmati apa yang
dipertontonkan kepada kita dalam YouTube. Jadi berbalik kepada pernah tak kita menghabiskan masa lebih pada sejam scroll tanpa kita sedar. Ini sering berlaku. Dia macam nak kata khayalan ke ataupun kita mungkin leka dengan apa yang kita lihat. Sedar tak sedar kadang-kadang dia dah jadi sejam. Sedar tak sedar kadang-kadang kita orang kata apa, kalau katakan waktu solat di hujung waktu kan, kita dah tak sedar, kita kata kita nanti sekejap. Tapi tanpa kita sedari, kita telah melayari lebih daripada sejam. Kadang-kadang kita buat sesuatu benda yang secara fizikal, kalau 15 minit, 20 minit pun kita dah rasa lama, kadang letih. Tapi bila kita scroll screen, kita tak sedar masa tu berjalan dengan terlalu pantas. So ini sering yang berlaku lah di orang kata apa, di kalangan warga netizen. Okay. Persoalan yang kedua, pernah tak jadi macam ni contohlah kita mencari sepasang kasut. Okay, bila kita mencari sepasang kasut, kita akan search, okay, kasut ataupun kita tengoklah apa yang ada di dalam account lah, sama ada Lazada ke, Shopee ke dan sebagainya. Kemudian esok semua iklan pula akan menjadi kasut kan. So kadang-kadang kita dah beli sepasang kasut, kita sedar-sedar tengok ada kasut yang lebih menarik, yang lebih murah. Tiba-tiba kan. Tapi masa kita search pada mulanya mungkin benda tu tak ada. Jadi ini antara intipati ataupun elemen-elemen yang sering berlaku. Jadi persoalannya kenapa? Adakah telefon kita ni sebenarnya mendengar perbualan kita? Dia dapat baca isi hati kita. Dengan bila kita type ataupun mencari kasut, tiba-tiba esok muncul lagi kasut. Kemudian nanti selang lusa ada lagi iklan-iklan tentang kasut lah. Jadi sebenarnya bukan telefon ni lah yang mendengar. Nanti saya ceritakan tentang bagaimana teknik-teknik ataupun apakah fungsi ataupun apa yang berlaku di belakang skrin. Okay, jadi jawapan kepada dua persoalan tadi ialah sebenarnya bukan telefon yang dapat membaca fikiran kita. Okay, tetapi sebenarnya inilah yang dinamakan algoritma dan AI yang sebenarnya ada lebih daripada 100 algoritma AI ni ataupun AI algorithms yang ada di belakang skrin ni yang kita tak tahu. So sebab itu kita menggunakan banyak platform, banyak website, banyak apps ataupun aplikasi dalam talian. Kita tak sedar sebenarnya di belakang tabir tu terdapat algoritma dan juga AI yang sedang aktif berfungsi dan juga mengesan tentang apa yang kita sedang gunakan lah. Jadi di sini saya nak mengambil kesempatan untuk menjelaskan sedikitlah tentang apa itu algoritma dan apa bezanya algoritma dengan AI lah. Jadi algoritma di sini merupakan ni term dalam bahasa Inggeris, a set of mathematical instruction and procedures used by computers to process, analyze, generate or manipulate digital images. So dalam erti kata yang lain, ia satu arahan matematik ataupun prosedur yang digunakan oleh komputer ataupun mesin untuk memproses, untuk menganalisa, untuk generate dan manipulasi digital images. Ini yang kita tak nampak sebab ini ada di belakang. Di belakang tabir lah, maknanya dia ada algoritma yang ditulis oleh manusia. Ianya berbentuk arahan matematik lah. Dia lebih macam ada sedikit programming di belakang tabir tu. Jadi antara contoh-contoh aplikasi ataupun sistem yang pakai algoritma ni macam GPS.
Global Positioning System, yang mana kita biasa menggunakannya lah untuk mencari laluan ataupun jalan. Kadang-kadang kita menggunakan Waze, antara konsep GPS ni lah, untuk mencari laluan yang terdekat dan yang mungkin paling pantas, dan untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas. Semua tu dilakukan oleh algoritma lah yang ditulis. Yang kedua, dalam ATM machine juga, di mana kita untuk mengeluarkan duit dan sebagainya. Jadi dia adalah coding yang tertentu yang melaksanakan apa yang kita beri arahan, jumlah yang kita nak keluarkan dan sebagainya. Contoh yang ketiga, ini antara yang boleh kita kata kebanyakan kita menggunakanlah untuk membuat pembelian, iaitu Shopee ya. Shopee juga menggunakan algoritma ni, maknanya contoh macam kalau kita mencari barang, jadi dia akan senaraikan barang-barang yang kita berkemungkinan minat. Kalau kita cari beg, dia akan keluar beg. Kalau kita cari kasut, dia akan keluar kasut. Kalau kita cari jam tangan, dia akan keluar lah. Yang seterusnya, Netflix. Ini juga antara orang kata apa, sistem yang sangat digunakan lah untuk menonton orang kata apa, movie dan sebagainya. Juga menggunakan algoritma untuk membuat carian. Sebab itu bila kita membuat carian, dia akan keluarkan, dia ada satu bahagian di dalam Netflix tu, maknanya berkemungkinan movies yang mungkin kita minat. Kalau kita minat action movie, dia akan ada action movie. Kalau kita minat macam romance movie, dia akan ada. Kalau kita mencari orang apa lebih kepada animasi, dia akan keluar lah. Supaya yang tu akan lebih mendorong anda dan menggalakkan anda untuk menonton dan seterusnya lah. Dan seterusnya, ni antara yang contoh banyak lagi lah yang menggunakan algoritma. Dan yang terakhir ni TikTok lah. Ini paling hot sekali lah sekarang ni. Kita menggunakan bukan saja untuk share konten, bukan saja untuk menonton, kita juga membuat pembelian menggunakan TikTok Shop dan sebagainya. So ini antara algoritma yang ditulis oleh sistem di belakang tabir yang kita tak nampak. Jadi kita cuma nampak dia punya laman utama sahaja, the main page of your application tu. Tapi sebenarnya di belakang tabir tu dia ada memaparkan ataupun ada coding yang terlibat lah. So saya nak bagi satu contoh yang paling mudah lah untuk kita semua faham lah. Ada satu peribahasa kan yang mengatakan bahawa kita perlu sediakan payung sebelum hujan kan. So ini antara konsep algoritma lah. Ini contoh sajalah. Jadi andai kata kalau hujan, apa yang akan berlaku? Kita akan mencari payung lah. Kita akan mencari payung untuk kita menggunakannya apabila hujan. So kalau kita dah pakai payung juga boleh digunakan ketika panas. Bila dah panas, kita mungkin akan mencari topi untuk pakai. Jadi sekumpulan langkah yang digunakan untuk membuat keputusan inilah yang dinamakan algoritma. Bila dia ada satu-satu benda, so kalau kita, tapi dia akan bermula bila kita mula mencari sesuatu lah. Sebab dia akan menghasilkan berdasarkan apa yang pengguna type ataupun cari. Jadi konsep dia begitulah. Jadi kalau kita type hujan, maknanya kalau bila hujan tu sebenarnya kita akan mula mencari payung lah untuk berteduh ataupun berlindung di bawah limpahan hujan tersebut kan. So algoritma ni berlaku begini. Bila hujan, kita akan pakai payung. Bila kita pakai payung, boleh jadi untuk bila panas pun boleh juga digunakan. Apabila panas, kita juga boleh mencari ataupun memakai topi lah. Ini konsep mudah untuk memahami apa itu algoritma. Baik. So itu algoritma.
sekarang kita akan sentuh tentang sesuatu yang sekarang ni memang bukan saja di Malaysia lah, di peringkat global lah, menyebut tentang AI. AI ni artificial intelligence. Okay, so dia kira kecerdasan buatan lah. Maknanya bukan real lah sebab artificial. Okay, artificial ni maknanya buatan. Jadi apa yang berlaku di sini adalah komputer yang belajar daripada data. So data tu datang dari mana? Data tu datang daripada kita lah yang menyalurkan data. Bila kita type data, bila kita upload sesuatu teks dalam chatting online, apabila kita upload gambar dan sebagainya, so di situ AI berfungsi dan memainkan peranannya lah. So artificial intelligence ni akan orang kata apa, menggunakan macam dia belajar dan dia dilatih untuk memahami sesuatu elemen tu. So sebab itu kita panggil dia macam machine learning ataupun deep learning lah. Menggunakan AI itu elemen yang lebih teknikal lah. Tapi apa yang dikatakan sini bahawa AI ni sebenarnya merupakan satu alat yang diguna pakai, yang dilatih untuk menjadi bijak lah. Dia bukan ada own kebijaksanaan tu sebenarnya, tetapi kita melatih dia. Okay. Sebab dia satu alat yang diguna pakai. Jadi bagaimana AI ni mempelajari data ni melalui apa yang kita masukkan lah. Mungkin kadang-kadang kita buat data collection, kita collect data, kita upload data. In fact gambar yang kita upload tu pun satu data. Bila anda upload dalam Facebook, FB, dalam IG dan sebagainya tu semua adalah elemen-elemen data tu. So AI akan dia collect data tersebut dan akan mempelajari tentang apa isi kandungan yang kita upload tu. Okay, so dia ada learning dan sebagainya lah, model lah. Jadi ini contoh sajalah, bukan kita kata satu statement. So macam seorang pelajar, kita kata kalau dia banyak buat latihan okay, dia akan menjadi lebih pandai lah. Maknanya melalui sesuatu yang kita buat, kita latih diri kita, kita buat macam kan kadang-kadang kita boleh buat hafalan kan, kita boleh menghafal, kita selalu baca, kita selalu hafal, kita selalu tulis, kita selalu buat latihan. Dia akan membuatkan kita menjadi seseorang yang bijak dalam konteks tu lah. Sama macam AI ni. So AI ni kita feed dia, kita beri dia maklumat, beri dia data, lagi banyak, lagi cerdas lah dia menjadilah. Okay. So itu kita kata dia jadi intelligent. Dia jadi intelligence lah. Tetapi sebab itu AI dia adalah artificial intelligence. Bukan macam human punya intelligence. Dia gunakan artificial intelligence. Jadi AI ini sebenarnya belajar daripada kita. Kita rasa macam kita nampak macam AI ni power kan, ada dia satu tools yang very powerful, boleh katakan tahu semua benda, boleh katakan tahu semua maklumat. Sebenarnya AI ni dia belajar daripada kita. Contohnya AI dia melihat apa yang kita klik. Kalau kita rajin klik menggunakan mouse, kita scroll lah phone menggunakan jari dan sebagainya. So itu antara elemen yang dia pelajari. Yang kedua, kita selalu suka like orang kata apa, kita like apa yang kita tengok. Jadi itu juga satu input kepada AI. Apa yang kita klik, apa yang kita tekan, apa yang kita masukkan, maknanya apa-apa yang interaktif. Kita ada memberi interaktif respon terhadap apa yang kita gunakan. Jadi AI dia pick up daripada situlah. Okay. Apa yang kita like. Yang seterusnya kita lihat tentang apa yang kita komen. Yang ni kadang kita suka beri komen kan. Kita tak suka orang komen pasal kita, tetapi kadang-kadang kita suka komen kan pasal orang. Bila ada salah sikit kan mungkin kita akan komen. Jadi
tak apa sebenarnya nak komen, tapi kita bagi komen-komen yang bernas lah, yang boleh membantu. So apa yang kita komen, apa yang kita tulis sebenarnya itu adalah satu data yang direkodkan. Jadi di sini saya nak ingatkan kepada para hadirin lah pada petang ini bahawa setiap apa yang kita guna pakai bukan milik kita. Okay, macam IG ke, FB ke, TikTok dan sebagainya, platform tu dia ada satu platform tapi bukan yang kita punya lah. Okay. Jadi bila kita mengguna pakai sistem tersebut ataupun aplikasi tersebut, mereka lah yang memiliki data tersebut ataupun konten tersebut. Sebab itu bila kita type, kadang-kadang bila kita nak edit kan, dia akan jadi edited. Kalau anda perasan lah, dia akan satu kolom edited, maknanya nak menunjukkan bahawa isi kandungan asal telah diubah. Jadi mana pergi komen yang asal tadi tu? Sebenarnya ada di situ. So dia ada satu terma lah, whatever goes online usually stays online. Apa yang kita upload, sebab kita simpan di satu tempat yang dimiliki oleh orang lain, orang yang memiliki platform tersebut. Jadi kita kena berhati-hatilah dalam apa yang kita nak tulis. Walaupun kita rasa macam kita ada freely lah untuk type kan, tapi kita kena berhati-hati dengan apa yang kita tulis. Contoh macam ada case kan yang mana bila orang tulis sesuatu bentuk penghinaan kan dan sebagainya, akan ada lah pihak-pihak yang memerhati, dan kita boleh dikenakan tindakan lah kalau kita beri komen ataupun ada unsur-unsur penghinaan dan sebagainya lah. So kena berhati-hati dalam apa kita tulis. Okay. Satu lagi, ini juga antara favourite lah, kita suka kongsi. Betul tak betul kita tak tahu, tapi yang tahu kita nak share, nak antara orang yang pertama share dalam grup. Kalau kita ada grup WhatsApp dan sebagainya, kita suka share, kita suka forward. Kadang-kadang kita tak baca habis pun. Kadang-kadang kan terlalu panjang, kita dah baca the first few paragraph yang atas tu, okay, kita kata kita share ini hot story dan sebagainya. So sebenarnya kita kena siasat dulu. Tu ada kita sering diberi nasihat kan, kalau tak pasti jangan kongsi. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang kita kongsi tu boleh jatuh fitnah kalau benda tu tak betul lah. Tapi memanglah benda tu orang kongsikan kepada kita pula forward kan. Kita merasakan tak menjadi kesalahan sebab bukan kita yang type, tapi bila kita forward, hasilnya datang daripada kita lah. So ini kena juga berhati-hati ya. Okay. So AI juga belajar daripada kita tentang berapa lama kita tengok video. Kita tak perasan. Kita ingat kita tengok video, tak ada siapa, tak ada siapa notice. Sebenarnya AI sedang memerhatikan kita. Dia boleh tahu. Sebab kita menggunakan platform tu yang ada elemen AI, ataupun sebab AI kan satu tools, satu alat. So dia boleh tahu berapa lama kita menonton sesuatu video. Jadi melalui itulah dia boleh mempelajari tentang, okay, you ni sebenarnya minat cerita-cerita Korea, contohlah kan, saya bagi contoh. Minat cerita-cerita Korea. Jadi so dia akan timbul lah. Benda tu akan timbul di kita punya wall dalam aplikasi yang kita gunakan tu. Sebab itu anda kena tahu, sebab bila anda mula mencari, mula melihat, esok tu mungkin akan ada elemen tu, lusa tu pun akan ada. Sebab dia dah study dah, dia dah tahu dah, okay, tentang anda punya background lah. Okay, sekejap lah. Sekejap ambil saja. Okay, minta maaf.
betul skrin dah mula pudar dah punya. Saya nak kena charge saya punya laptop. Okey, baik. Okey, so kita sambung baik. Jadi bagaimana TikTok memilih video anda? Ni sekarang kita tengok bagaimana pilihan dibuat lah. Jadi AI akan melihat tentang video yang anda tonton, especially yang sampai habis lah. Jadi video ni tak semestinya yang full length video, kadang-kadang 3 minit video, 1 minit video yang anda tonton, tapi daripada mula sampai habis, AI tahu, maknanya anda telah pun melihatnya sampai tamat. Bukan kadang kita scroll sahaja, tapi bila kalau kita lihat sampai habis, dia akan detect bahawa anda telah membuat satu, melihat video tu sampai habis. Kemudian dia lihat juga video yang diulang. Mungkin akan membuat pengulangan lah untuk tengok lagi video yang dikongsikan. Juga AI melihat tentang video apa yang dikongsikan. So video yang anda beri like juga menjadi ini bagaimana AI detect dapat detect anda punya apa yang anda lihat dan like. So dia akan mencadangkan lah video yang seterusnya. Jadi sebab kita selalu kita lihat ni, kita mungkin tak perasan, tapi kita sering melihat video, kadang-kadang kita scroll kan, ada video yang mungkin kita stop dan kita melihat seketika. Ada video yang kita stop, kita lihat dan kita tengok tonton sampai habis. So itulah yang bagaimana AI dia melihat dan membuat pemilihan. So sebab itu selepas itu dia akan muncul di wall anda walaupun tanpa anda mencari. Dia akan menganggap bahawa video tu telah dipertontonkan, ada berapa kali anda tonton video yang dilihat sampai habis dan sebagainya. So dia akan mencadangkan video-video yang seterusnya lah. Okay. YouTube pun juga begitu. Contoh kita mencari kucing. Mungkin kita nak membelah kucing ke ataupun nak adopt kucing. So dia akan tunjuk satu video tentang kucing. Kemudian mungkin ada video tentang anak kucing. Ini contoh sajalah, saya bagi contoh saja. Kemudian mungkin ada kucing yang lucu ataupun yang comel. Kucing yang paling comel. Jadi apa yang anda search, anda type, dia mula akan muncul di kita punya especially wall kita lah bila kita mencari sesuatu elemen tu. Jadi sebenarnya AI ni dia belajar daripada kita. Sebenarnya dia data tu datang daripada kita. So AI terus belajar, dia learn, dia mempelajari, dia melatih dirinya untuk faham tentang apa yang anda search, apa yang anda minat dan sebagainya. So itulah menjadi point bagi AI untuk share lah maklumat ataupun timbulkan iklan-iklan dan sebagainya, promosi ke di dalam anda punya wall. Okey, untuk IG Instagram juga sama. Okey. Dia akan muncul tentang apa yang kita minat. Kalau kita minat sukan, kebanyakan dia akan timbullah sukan yang kita minat. Kalau kita minat melancong, nak tengok tempat-tempat menarik untuk dilawati, so dia akan muncul. Kalau anda minat muzik, dia akan muncul elemen-elemen muzik. So gambar rajah ni nak tunjukkan bahawa bergantung kepada apa yang anda minat lah. Bukan kata-kata ni yang akan muncul dalam anda punya wall, tetapi nak menunjukkan bahawa setiap orang minat dia tak sama. Kan? Ada setengah orang dia memang minat tentang lukisan kan, artistik dan sebagainya. So dia dapat menghargai lah apa yang dia suka. Jadi so elemen-elemen itulah yang akan muncul sebab berdasarkan apa yang kita minat. Okey, dalam Shopee pun ada AI seperti mana yang disebutkan di awal
seminar tadi. So andai kata kita mencari beg sekolah, okay, sama ada untuk diri anda ataupun untuk anak anda ataupun untuk ahli keluarga anda, kita mencari beg sekolah. So kita type lah beg sekolah di dalam Shopee. So akan ditimbul lah jenis-jenis beg sekolah, ada voucher, beg untuk travelling dan sebagainya. Kadang-kadang ada CP-CP lah, maknanya walaupun beg sekolah ada beg untuk hiking ke, beg untuk outdoor ke, activities. Sebab carian tu adalah beg kan, walaupun sekolah, tetapi ada juga elemen-elemen lain yang boleh dimunculkan di situ. AI beranggapan mungkin anda juga berminat. So bila kita dah cari beg tu hari ni, esok pun timbul lagi beg sekolah di dalam wall kita. Kemudian lusa pun ada juga beg sekolah, tetapi kali ni tentang diskaun. Beg yang diberi diskaun. So kita tengok, minggu lepas kita dah beli beg ni sebenarnya. Dengan harga sekian-sekian, tentu ada lagi beg yang lebih menarik, yang lebih mungkin murah. Nak beli ke tak mau beli kan? So sebab itu kita kadang kita end up klik, kita beli. Barang sampai kan, di depan rumah tanpa kita sedari. Kalau dulu mungkin kita nak beli barang, kita kena bergerak dari rumah kita ke kedai kan. So kalau kita dah pergi ke kedai tu, dah beli satu beg, berkemungkinan kita tak akan nak ke kedai tu lagi. Sebab kita dah round tengok dah beg tu, beg yang di kedai tu kan. Tetapi melalui konsep AI dalam online ni, barang tu boleh berada di mana-mana kedai kan, di seluruh Malaysia. Jadi bila kita dah beli, kita mungkin kata, oh yang ni cantik juga bolehlah kot nak beli kan. So kita end up, kita akan membeli. Jadi minggu depan beg lagi kan, dia akan berulang begitulah. Sampai mungkin kita dah mungkin bosan dah tengok dah beg ni, mungkin kita nak tengok cari benda lain pula, jam tangan ke dan sebagainya. Dan nanti akan keluarlah jam tangan digital, jam tangan analog, smartwatch dan sebagainya, hanya dengan kita menaik jam tangan sahaja. Okey, Netflix tadi juga ada kita sentuh tentang kalau kita minat dan kita mencari cerita aksi action movie, so AI ni akan mencadangkan cerita aksi lagi, dan lama-lama kita tengok semua action movies lah yang dicadangkan. Sampai kita kata tak ada cerita lain ke, mungkin kita akan sedar dan kita nak type benda lain pula. Dia akan promote, akan ulang, akan tunjuk. So sebab AI kan dia artificial lah, intelligence ni maknanya fungsi dia adalah untuk mempelajari dan juga untuk kata apa, kalau dah diprogramkan begitu dalam sistem tersebut, dia akan tujuannya untuk memunculkan semula lah. Okay, nak mencari pelanggan yang mungkin terus nak minat lah, untuk terus menyambung kan dia punya tontonan dan sebagainya lah. Okay, jadi mari kita tengok isu ataupun masalah. Saya tak nak kata AI ataupun algoritma ni digunakan untuk memerangkap kita, cuma kita jangan terperangkap dengan algoritma ataupun AI. Ianya memang berfungsi dan bertindak sebegitu. Ianya satu tools, bukan untuk mencari mangsa, bukan berniat untuk memerangkap mangsa. Nanti saya explain kenapa. Tapi cuma anda jangan terperangkaplah dengan perangkap algoritma ataupun AI ni. So yang pertama dia panggil filter bubble lah. So kita hanya nampak perkara yang kita suka. Mungkin tak semua. So konsep filter bubble ni macam inilah, maknanya kita dalam satu kelompok yang kalau kita minat tentang satu benda, kita akan duduk di situ. So AI ataupun algoritma ataupun AI ni akan memahami bahawa anda sering melayari ataupun sering menonton dan sebagainya. Jadi dia mempelajari tentang aktiviti yang anda minat, adalah itulah kecenderungan anda. So ini yang dinamakan filter bubble. Kita duduk dalam satu kelompok yang mana kadang-kadang kan kita scroll, kita tengok hari-hari mungkin benda yang sama. Bila dah terlalu sama, kita akan skip sebab dah
dah tak larat nak tengok, mungkin kita nak tengok apa benda yang baru. So ini yang kita hanya nampak sebenarnya apa yang perkara kita suka lah. Sebab bila anda scroll, anda berhenti seketika, di situ AI akan detect bahawa okay, anda sedang menonton sesuatu video mungkin 30 saat, mungkin 1 minit, mungkin ada yang 3 minit kita dengar kan video dan sebagainya. So dia tahu bahawa okay, anda berminat dan cenderung terhadap video-video yang seumpama itulah. So itu yang dinamakan filter bubble lah. Okay, yang kedua, okay, dia panggil echo chamber. Semua orang dalam kumpulan fikir perkara yang sama, seolah-olah macam tak ada pandangan yang berbeza. Ini yang elemen ataupun konsep yang dinamakan echo chamber. Kita duduk dalam situ dan semua orang berfikiran yang sama, semua orang orang kata apa, sering orang kata apa, duduk di dalam kelompok yang sama, tak ada pandangan yang berbeza. Asyik orang kata apa, mungkin itu saja yang dia klik, yang dia layari dan sebagainya lah. So echo chamber ni dia bertindak seperti mana, maknanya kita dan orang-orang lain lah juga dalam kelompok pemikiran yang sama lah. Ini bagaimana algoritma ni berfungsi lah, maknanya dia lihat ramai di kalangan orang okay, cenderung ke arah ni. Ramai pengguna-pengguna Malaysia ni mungkin minat filem Korea contoh lah kan. Jadi kalau dulunya jarang kita tengok kan, mungkin tak ramai yang minat, tapi sekarang ni dah jadi satu macam trend orang lihat. Jadi so itu yang kita kata dalam satu kelompok echo chamber lah. Okay, masalah yang ketiga ini berita palsu ni ada disentuh dalam ceramah yang sebelum ni, iaitu AI sebenarnya dia tak tahu pun berita tu betul ataupun salah. AI hanya tahu ramai orang klik. Anda klik, anda share, anda forward, itu yang dia tahu. Tapi dia tak tahu betul ataupun tidak. Sebab AI ni tak dilatih untuk train bahawa untuk menganalisa sama ada news ini betul ataupun tidak. Okay. So dia tak tahu. Sebab dia mesin alat yang kita gunakan. So sebenarnya kita lah yang membaca, kita kena tahulah sebelum kita nak klik ataupun sebelum kita nak share. Kita perlu buat kita perlu siasat dahululah tentang sejauh mana kebenaran berita tersebut. Sebab berita-berita palsu ni saya nak sentuh sikit lah dulu. Seminar yang lepas pun saya dah sebut tentang dia akan create satu panik. Yang mana orang akan kata contoh kita kekurangan beras. Ada berita hangat. Orang berpusu-pusu berasak-asak ke supermarket untuk membeli. Biasa kita beli satu paket sajalah kan. Ni bila kita tengok berita ni, kita tengok kita nak kena beli 3 sekali untuk stok dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita kena lebih peka lah tentang apa yang kita kongsikan lah. Masalah yang keempat dan yang terakhir untuk isu masalah ni, ketagihan scroll. Okay. Kita ni ketagih nak scroll. Tak kira siang, tak kira malam. Kita akan lihat satu video lepas satu video. Kadang-kadang tak tengok pun tapi kita scroll kan. Kita scroll, kalau ada yang stop kita tengok sekejap. Bila tak menarik kita scroll, next scroll. So lepas satu video ke satu video, sedar tak sedar, 1 jam dah berlalu, sedar tak sedar, kadang-kadang mungkin pukul 1, pukul 2, pukul 3 pagi pun masih scroll. Itu isu ataupun masalah yang ketagihan nak scroll ni lah. So pada kita, ketagihan scroll ni satu benda yang mungkin memburukkan lah dari aspek kesihatan dan sebagainya. Kalau kita tengok sampai lewat malam lah. Sebab mata duk tenung pada skrin sekian lama. Tapi pada AI itu satu aktiviti yang baik untuknya.
Sebab dia dapat lagi maklumat. Kan awal seminar saya bagi tahu tentang dia mempelajari daripada data yang kita salurkan. So bila kita scroll satu data, bila kita klik satu data, lagi lama kita guna, lagi ramai yang gunakan. Jadi itu akan lebih menguatkan lagi lah fungsi AI ni. Okey, sekarang ni kita ambil sedikit masa lah. Kita ambil sedikit masa. Kita nak sama-sama kita, termasuk diri saya sendiri jugalah, kita nak fikir sejenak. Okey. Ini terms yang biasa kita gunakan lah, ataupun anda mungkin biasa dengar. Adakah kita ni makan untuk hidup ataupun kita sebenarnya hidup untuk makan? Jadi persoalan ni bukan saya nak tanya yang ini sebenarnya. Yang saya nak tanya ni, kita yang guna AI ataupun sebenarnya AI yang menggunakan kita? So kita kena fikir, siapa yang guna siapa ni? Kita ke yang guna AI ke ataupun AI yang guna kita? So ini anda boleh fikirkanlah, anda boleh renungkanlah tentang kita kata kita ambil masalah untuk fikir tengok sebenarnya siapa yang guna siapa kan. Okey, baik. Saya nak buka satu YouTube. Okey, ni ada sikit aktiviti, bukan apalah, saya nak tunjuk kata stop sharing. Sekejap lah. Okey. Contoh lah. Boleh nampak? Nak tunjuk bagaimana AI ni berfungsi ya. Okey, katalah kita di YouTube ni. Sebenarnya saya tak tahu nak type apa, tapi kalau katakan isu baru-baru ni iaitu Piala Dunia, so saya tak katalah kita type bola sepak kan. Kita type bola sepak. Okey. So dia akan ada lah elemen-elemen tentang bola sepak dan sebagainya. Highlight kan. So dia akan memaparkan apa isu-isu ataupun apa yang, sebab kita type bola sepak, jadi dalam menggunakan konsep AI ni dia akan mencari dan share lah video-video yang berkaitan lah. Okay. Mungkin zaman Muqtada Hari pun ada juga. Saya bukanlah peminat bola sepak sebenarnya. Mungkin ada yang di kalangan kita berminat ataupun ada yang tak berminat, tapi ini contoh je lah yang menggunakan elemen bola sepak. So dia akan keluar. Okay. Okay, so sekarang kita berbalik kepada slide tadi. So itu contoh sahaja, sedikit contoh tentang bagaimana algoritma memilih video. So tadi kita dah uji algoritma di YouTube dengan kita menaik bola sepak. So dia akan muncul bahawa apa yang disenaraikan tentang bola sepak lah. Walaupun Piala Dunia tu baru saja berakhir, tetapi tadi kita dapat lihat Allahyarham Muqtada Hari, itu pemain bola sepak negara, video-video berkaitan dengan acara pada tahun tersebut lah. Jadi bagaimana algoritma ni berfungsi, jadi bila kita type bola sepak, ia tak keluar satu video contoh memasak, dia tak keluar video tentang kartun,
ianya tak keluar video tentang memancing. Jadi sebab kerana algoritma YouTube sedang membuat tekaan, jadi AI ni ataupun algoritma ni dia berfikir pengguna ini mungkin berminat dengan bola sepak sebab dia type bola sepak. Jadi ia akan memaparkan lebih banyak kandungan berkaitan bola sepak berbanding dengan kandungan-kandungan yang lain lah. So itu bagaimana algoritma tu berfungsi. Bila kita search sebenarnya ada algoritma di situ. Kalau anda masih ingat, algoritma ni satu mathematical instructions, kan? Satu arahan dalam bentuk matematik yang membuat semakan dan pemilihan berkaitan dengan perkataan yang anda type, iaitu bola sepak. So dia tak keluar elemen-elemen yang lain lah, ataupun video-video yang lain. So lepas tu, selepas tekaan tu dia akan ada lah, dia akan timbul semua berkaitan dengan yang bola sepak sama ada dalam negara ataupun luar negara lah. Okay. Jadi di sini saya nak buat satu kesimpulan, sebenarnya AI ni bukanlah musuh kita. Jangan kita salah artikan mengatakan bahawa AI ni tak bagus ataupun AI ni satu alat yang jahat. Sebenarnya AI bukan musuh kita. AI ni sebenarnya nak melengkapkan lagi kita dalam kehidupan kita. Maknanya nak membantu kita untuk mencari maklumat-maklumat yang berkaitan, untuk memahami tentang minat kita dan keperluan kita dan sebagainya. Jadi ianya bukanlah satu bentuk musuh. Sebab di awal ceramah juga saya ada sebut tentang AI ni merupakan satu alat. Alat yang sebenarnya nak membantu. So kalau kita salah gunakannya, dia jadi benda yang tak baik lah. Kalau kita ada niat jahat untuk menggunakan AI untuk menjerat mangsa dan sebagainya demi kepentingan diri, jadi dia benda yang tak baik. Tapi kalau kita guna untuk tujuan yang baik, insyaAllah ianya bukanlah satu benda yang buruk. Macam tadi saya kata, untuk pelengkap dalam kehidupan. Jadi AI ni nak membantulah, bukan pengganti kepada akal dan nilai. Dia satu nilai tambah sebenarnya. Sebab AI kalau disebutkan tadi sebenarnya mempelajari daripada kita. Kita rasakan sekarang AI nampak macam satu alat yang hebat, boleh tahu semua benda, dah semua jawapan. Sebenarnya benda tu datang daripada kita sendiri sebenarnya juga, yang kita salurkan lah. Jadi antara peringatan lah ataupun tips untuk menjadi pengguna yang baik, kita perlu semaklah sumber yang kita gunakan. Jangan terus kongsi. Hadkan masa dekat skrin juga. Lagi lama anda duduk di situ, sebenarnya itulah orang kata punca untuk mendapatkan data daripada anda. Cari pandangan yang berbeza. Andai kata ada perbezaan pendapat. Dan yang kelima tu, fikir sebelum klik. So kita sekarang menggunakan telefon pintar. Adakah kita pintar menggunakannya? Kita sebut telefon pintar, tapi sebenarnya telefon tu taklah pintar dalam konsep kebijaksanaan. Jadi kita ni, adakah persoalan dia, adakah kita yang pintar menggunakan sebuah telefon yang pintar? Okay. So sebelum saya akhiri saya punya talk ni, sekadar renungan lah buat kita semua. Ketika mesin berfikir, mesin maknanya AI ni satu alat, satu mesin dengan menggunakan komputer. So ketika mesin berfikir, adakah ia membuat manusia malas berfikir? Kadang-kadang kita dah bergantung sangat kepada AI, kepada ChatGPT. Kita dah mungkin membentuk satu generasi sekarang yang kurang berfikir. Bukan nak kata di kalangan anak-anak kita ni tak mau berfikir kan. Tetapi bila ada alat, takut ia menjadikan mereka lebih malas berfikir lah. Sebab apa-apa kita tanya ChatGPT, kita guna AI. Tak tahu apa sikit pun mungkin kita akan tanya ChatGPT pendapat dan sebagainya. Sebab kalau macam dulu, kita sentiasa kena berfikir untuk melalui kehidupan kan, untuk survival lah. Tapi sekarang ni
dengan alat yang membantu kita ni, harap tak mengurangkan kita berfikir ataupun jangan jadi kita satu masyarakat yang malas untuk berfikir sebab kita dah ada teknologi dan tools dan sebagainya. Okey, jadi itu sajalah dari saya. Saya nak ucapkan terima kasih di atas perhatian anda, dan kalau ada